Salam sejahtera dan welcome back to my channel. Sindiket penyeludupan tumpas. Okey, baru-baru ni dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh JIM, satu sindiket penyeludupan berjaya ditumpaskan di Ampang, Selangor. Okey, secara asasnya warga asing yang menjalankan kegiatan sindiket ini terdiri daripada warga negara Indonesia. Dari segi transporter dan mangsa ni pun adalah warga negara Indonesia jugalah. Kira Indonesia menipu Indonesia juga. Okey, menurut kenyataan media bertindak atas maklumat orang awam pihak JIM telah bergerak ke lokasi dan berjaya menahan satu kereta Pro 2 arus. Okey, dalam kereta Pro 2 arus ni ada seorang perempuan warga negara Indonesia yang dipercayai menjadi transporter, iaitu orang yang menguruskan sindiket ini berdekat kawasan kereta tu lah. So pemeriksaan lanjut dalam kereta tu terdapat lagi dua lelaki Indonesia yang baru tiba. So ada satu perempuan Indonesia yang transporter dan ada lagi dua lelaki Indonesia yang baru tiba. Okey, dalam operasi berkenaan turut diperiksa 4 lelaki dan satu perempuan Indonesia yang berada di kawasan parking berkaitan. Dekat kawasan tu lah ada satu parking dan ada 4 lelaki Indonesia dan satu perempuan Indonesia turut diperiksa. Okey, dan mereka kelima orang ni tadi ni yang diperiksa ni dipercayai untuk naik kereta tu untuk diantar pulang mengikut jalan gelap, dan mereka pun mengaku mereka ni nak naik kereta tu dan balik mengikut jalan gelap. Okey, so selepas ni satu rumah yang dijadikan sebagai rumah transit diperiksa juga dalam operasi ni. So dalam rumah tu pihak penguatkuasa atau pihak operasi telah terjumpa satu perempuan Indonesia yang tak berdaya, dah macam tak kuat lagi lah, dah tak berdaya berada dalam rumah tu. Okey, dan siasat mendapati perempuan itu diantar oleh majikan kepada ejen aram tu untuk diantar pulang. So dan mereka pun macam ambil perempuan Indonesia ni daripada majikan untuk diantar pulang. So dalam rumah tu juga pihak JIM menjumpai beberapa naskah pasport yang terdapatlah di dalam rumah tu. Okey, apa taktik diorang? Apa modus operandi diorang ni? Okey, modus operandi diorang ni diorang ni membawa masuk dan membawa keluar imigran larangan, mungkin parti atau mungkin ada blacklist atau ada rekod-rekod yang tak tertentu, membawa masuk dan keluar melalui jalan gelap ataupun jalan tak diwartakan, ataupun dalam bahasa kampung ikut jalan tikus lah. Dan mereka ni diminta bayaran sehingga RM4,500. Kau bayangkan RM4,500. Sebelum ni ada compound RM500 di tanah balik, disanggup bayar dengan ejen RM4,500 untuk balik ikut jalan gelap. Okey, mangsa-mangsa mereka ni adalah terdiri daripada warga negara mereka sendiri, iaitu warga negara Indonesia sendiri. Dia ejen Indonesia menipu warga negara Indonesia juga. Dan mangsa-mangsa ni mereka ni ambil daripada sekitar negeri Johor dan negeri Sembilan. Jadi mereka ni telah pun ditahan dan akan disiasat mengikut akta-akta yang berkaitan. Dan kepada warga asing di luar sana, hati-hati apabila anda berurusan dengan pihak ketiga, mungkin anda ditipu dan janganlah balik mengikut cara yang tak betul. Dalam kes ini warga negara Indonesia menipu warga negara Indonesia. Dia sanggup menjadikan rakan senegara mereka ni untuk mendapatkan keuntungan dan menguruskan aktiviti-aktiviti yang tidak aktiviti-aktiviti yang haram lah. So hati-hati di luar sana. So kepada anda, pastikan nasihatkan kawan-kawan anda supaya ikut jalan yang betul. Dah tonton, like dan share link video ni kepada kawan-kawan. Jangan lupa untuk subscribe channel saya kerana subscribe itu gratis. Jumpa lagi di video akan datang.